Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nesh, dalam Nesh Channel. So, hari ni video yang agak special. Aku nak review satu barang ataupun nak unboxing satu barang handmade. Jarang aku buat video macam ni. Sorry kalau dia kekurangan kualiti dan sebagainya. Handmade apa? Jom. Ni. Kalau korang tengok ni, korang tahulah handmade apa kan, jenama apa. Aku rasa setiap rider mesti ada satu handmade ataupun satu handmade brand yang memang diorang idam-idamkan. Memang dah lama nak pakai, kumpul duit dan sebagainya. Ni adalah aku punya version lah. Aku memang dah lama sangat nak pakai Shoei. Sebenarnya Showwear. Sebab Air tu nama orang je. Show ni Showa Era. Ini aku belajar daripada TikTok dan sebagainya lah. Okay, so handmade ni memang tapi bukan model yang aku rasa yang terkenal. Model ni terkenal juga tapi dia tak terkenal sangat lah. Bukan model X15. Aku terfikir kat nak beli X15 tapi aku rasa untuk kegunaan aku X15 tu lebih pada race oriented. Tapi yang ni lebih pada daily use, selesa, untuk jalan jauh dan sebagainya. So jom kita unboxing handmade apa. Jom. Satu benda yang bagusnya Shoei ni, dia datang sekali dengan pilot guys. Pilot Shoei tak murah. So alhamdulillah dia datang sekali dengan pilot. Itu aku suka lah. At least lah pilot. Dia tak macam LS2 bagi sekali dengan visor, smoke dan sebagainya. Tak. Shoei tak, dia bagi pilot dan ada juga bagi barang lain. Okay, ni ada. Ni ada chin curtain dekat bawah dengan nose guard. Aku tak tahu apa nama dia. Nose guard dia kat tu kan. Chin curtain, maybe aku akan pakai chin curtain sebab nak bagi kualiti audio dan lebih mantap. Okay. Kemudian pin lock. Pin lock pun dapat. Ni aku bersyukur gila dapat pin lock. Okay. Kemudian handmade lah. Alright. So kita. Okay. Ni handmade dia. So ni ada bagi bag sekali. Bag dia pun Shoei lah. Shoei punya handmade bag. Memang berkualiti. Memang nice. Bezalah dengan brand-brand lain kan. Okay. Jom kita buka. Ini dia model Shoei NSR2. Okay, so yang ni aku pilih adalah plain black. Hitam, kosong. Kenapa? Nanti aku cakap kenapa. Okay, ni helmet ni aku size L. Kalau kau tengok gambar ni, ini adalah gambar aku fitting lah. Bukan fitting, bukan personal fitting sangat pun. Dia bagi tahu berapa size aku untuk helmet Shoei. So ni adalah helmet yang aku pilih. Okay, aku berbelah bagi sama ada S15 ataupun NSR2. Tapi aku rasa macam aku lebih sesuai pakai NSR2. Shoei S15 ni memang dah biasa sangat. Aku rasa ramai orang pakai. Race memang sesuai untuk race. Tapi NSR2 ni dia boleh untuk race, boleh untuk track. Dia isi rating juga. Tapi dia lebih kepada untuk daily use dan lebih kepada untuk jalan jauh dan sebagainya, lebih selesa lah. Okay. Dan aku dari segi review aku tengok ramai kata yang NSR2 ni lagi senyap noise cancelling dia daripada, lagi bagus daripada noise cancelling dia berbanding dengan S15. Tak tahu, kita test dulu nanti baru kita tahu. Okay. Okay. Shoei memang Shoei lah. Memang kualiti yang mantap, kualiti yang baik. Ini size L. Dia dapat, dia ada 4 shell. Yang ni size L punya shell 1415 gram. Sangat ringan guys. Ini adalah helmet Shoei yang paling ringan yang ada. Dia SPT lagi berat sikit kot, sikit. Tapi setakat 100 kilo, 200 kilo tak rasa beza sangat bagi aku lah. Okay, ventilation ada, atasnya ada 3. Bawah ni ada 2. Kiri dan kanan. Exhaust kat belakang pun ada juga. So kita kena test dulu. Aku tak pernah test ni, memang first experience aku lah dengan Shoei punya helmet. Okay. Dan dia punya lock, dia punya visor lock dia kat sini. Bagusnya ni dia lock senang lah. Tak susah sangat. Kau hanya tekan tengah ni terus boleh buka. So pakai, aku rasa pakai glove tak ada masalah. Okay. Kenapa aku pilih warna hitam? Okay. Satu, harga dia lebih murah sikit berbanding dengan replika dengan juga grafik punya. Tapi
aku beli helmet hitam satu sebab yang paling utara, paling yang penting adalah dia tak menonjol sangat. Dan aku nak buat motor helmet ni helmet harian. Walaupun helmet ni mahal, bagi aku mahal helmet ni memang mahal. Bagi aku memang mahal. Kalau kau rasa helmet ni memang murah, why? Tapi bagi aku memang mahal bagi aku. Tapi aku nak buat harian lah sebab kita dah spend ribu-ribu dekat helmet, sepatutnya kita pakai. Itu pendapat aku. So ni adalah Shoei NSR2. Dekat Malaysia NSR2, dekat Japan Z8, dekat barat-barat sana RF 1400 kan. Nama lain tapi lebih kurang sama je semua. Okay, so lepas ni vlogging aku, motor vlogging semua akan menggunakan helmet ni. Nanti aku akan buat satu lagi video, insyaAllah. Aku akan pasang intercom, adjust. Aku tak pakai kado, aku pakai adjust. And then sekali dengan mic dan sekali aku tengah tunggu apa nama ni, mounting kamera untuk NSR2 ni. Tengah tunggu. Nanti sampai nanti kita akan pasang. So ini ada Shoei NSR2. Okay, nak tahu lebih lanjut boleh komen dekat bawah, boleh tanya soalan apa-apa. Okay, so itu saja video pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thanks for watching. Bye bye.